Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJTV. Hari ni saya nak buat kerepek pisang cheese yang semestinya mudah dan sedap. Rangup kan? Okeylah, jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula sediakan 3 biji pisang tanduk muda dan air. Kupaskan pisang tanduk seperti dalam video dan masukkan pisang ke dalam air. Sementara menunggu untuk digoreng, pisang kita tak jadi kehitaman bila direndam dalam air. Seterusnya, sediakan air garam pula. Satukan setengah cawan air bersama-sama dengan 1 sudu besar garam halus dan kacau sehingga garam larut. Dan ketepikan dahulu. Untuk menggoreng kerepek pisang, panaskan minyak masak dan sagatkan pisang terus ke dalam minyak. Hati-hati kerana wap panas dari minyak akan terkena tangan. Jika perlu, boleh gunakan sarung tangan kain ketika menyagat pisang. Lerai-leraikan pisang supaya pisang tak menempel antara satu sama lain. Gunakan api sederhana sahaja supaya pisang tak cepat hangit. Seterusnya, masukkan setengah sudu besar air garam tadi dan sambung goreng lagi sehingga pisang kekuningan. Setelah pisang masak, angkat dan toskan minyaknya. Ulang proses yang sama sehingga habis. Untuk salutan cheese-nya pula, satukan 150 gram serbuk cheese, 60 gram gula icing dan 12 gram serbuk cili. Tapiskan bersama semua bahan ni supaya ia lebih halus. Dan gaul sebati. Satukan adunan cheese bersama kerepek pisang tadi dan sebatikan. Untuk mengekalkan kerangupan kerepek pisang kita, simpan kerepek pisang dalam bekas kedap udara. Alhamdulillah, kerepek pisang kita dah siap dan sedia untuk dihidangkan. Dengan 3 biji pisang tanduk ni, saya dapat lebih kurang 435 gram kerepek pisang. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.